Assalamualaikum. 11 April 2025. 2 hari saja tarif yang Trump umumkan, dan rakan-rakan seperjuangan Trump seperti Elon Musk, buaya-buaya besar orang kaya dunia yang berdiri sebelah Trump, tak bersetuju dengan tarif US kerana mereka melihat ekonomi Wall Street jatuh menjunam. Dan selepas Trump berkata tarif ditangguh selama 90 hari, bencana ekonomi US di Wall Street naik. Dan Trump berkata, selepas dia berkata 90 hari pause, inilah masa untuk membeli. Dia signal kepada buaya-buaya Amerika untuk membeli pasaran saham yang dah jatuh. Bencana naik dan Trump mendapat apa yang dia nak. Tarif ni untuk mengugut negara-negara yang campak bond US. Dah 2-3 tahun ni mencampak. Jepun campak, China campak. Semua negara cuba campak kerana dia tahu bond ni tak ada untung. Jadi dia mengugut negara-negara yang ally dia ni, yang dah mencampak bond US, untuk membeli balik, naik bond US. Inilah taktik yang Trump nak lakukan. Dia businessman, teman-teman. Dia businessman, otak dia. Cuma dia ni tak ada pegangan. Taktik dia tak ada taktik. Inilah yang masalah yang Trump hadapi. Jadi sekarang tarif dia akan menghadap dengan China lah. Siapa lagi? Dan dia berkata, dia berharap Xi Jinping akan telefon Presiden China, akan menelpon dia dan mereka akan berjumpa. Dia akan bagi offer yang baik untuk Presiden China. Tapi dia tidak akan call Presiden China. Untuk saya, Presiden China akan call dia. Kerana Presiden China, dia seorang yang lembut hatinya. Selalu kalau ada apa-apa terjadi kepada Rusia, dia akan menasihati Rusia. Kerana Presiden China, kepentingan dia adalah rakyatnya. Mungkin Presiden Xi akan menelpon Trump, tapi masalah tidak akan selesai. Tak semestinya kau bertemu masalah selesai, betul? Kalau selesai masalah kau daripada dulu, Ukraine dah selesai. Inilah terjadi 1-2 hari ini, perang tarif, perang lakonan untuk menaikkan ekonomi, memberi injection kepada ekonomi US. Tapi adakah untuk selama-lamanya? Tidak, teman-teman. Dan tarif yang diumumkan juga, Trump akan nampak siapa yang berada di side US dan siapa yang berada di side China. Ini penting. Trump kata jika siapa yang berada di side US harus memulaukan China. Jangan beli barang China, jangan berdagang dengan China, jangan berurusan langsung dengan China. Tapi dunia belajar dari perang Ukraine lagi. Apabila Biden mula berperang dengan Rusia,
Apa jadi? Jangan beli barang Rusia, pulaukan Rusia. Mereka lakukan, ally US lakukan. Apa yang Biden nak? Tak nak beli minyak Rusia, tak nak beli gas Rusia, tak nak beli fertilizer Rusia. Apa jadi? Ekonomi mereka serabut selama 3 tahun lebih lah. Serabut. Sampai bayangkan, memang Amerika bagi senjata untuk Ukraine, tapi Zelensky pernah katakan senjata yang terbaik sekarang aku gunakan di Ukraine adalah senjata Soviet lama. Mereka cari di mana-mana serata dunia, macam mana aku nak cari senjata Soviet lama. Hingga kan yang terakhir sekali mereka dapat senjata Soviet lama di mana, teman-teman? Yang mana mengikuti saya tahu, di Syria mereka mendapat senjata Soviet lama. Dan US inform dengan Jolani, inform dengan Turki, kalau senjata Soviet lama ada, tolong kami nak beli dan dihantar ke Ukraine. Sampai begitu mereka cari senjata Soviet lama. Jadi, adakah dunia akan memulaukan China? Saya rasa, teman-teman, lagi parahlah negara-negara EU, ally US yang nak memulaukan China pula. Tempoh hari Rusia, sekarang China pula. Seperti saya dah katakan, semalam pun saya dah katakan, yang anda nak buat senjata, sumbu tu, maksud saya lah, ini highlight saja berita. Sumbu tu anda nak kena beli dengan China, Iran, Rusia. Jadi macam mana mereka nak berperang dengan Rusia lagi 10 tahun? Kalau mereka memulaukan China pula, fikir-fikirkanlah. Ada orang kata saya ni meracau. Tidak. Saya perhatikan perang Ukraine daripada hari pertama. Dan saya tahu dunia akan berubah. Tidak ada lagi hegemoni dunia. US adalah naga yang tercedera sekarang. Trump cuba memperbaiki menggunakan caranya sendiri. Steve Witkoff berkata, kali ini perjanjian dengan Hamas, Donald Trump sendirilah yang akan berbincang dengan Hamas dan mengakhiri perang Gaza. Kerana US tahu Netanyahu tidak akan berjaya untuk mengalahkan Hamas. Dan sekarang pun kalau anda lihat, Netanyahu bukan mengebom pejuang-pejuang, mereka mengebom orang awam. Dan juga anda boleh lihat beberapa hari ini berita saya tentang juruterbang Israel yang tidak mahu ikut dalam perang ini, dan 1,000 orang pilot Israel yang tidak mahu pergi berperang untuk Israel. 1,000 orang juruterbang. Ini adalah impak yang besar, teman-teman. Tapi kerajaan Israel berkata tidak, 100 orang saja. Dan 100 orang ini telah dipecat daripada jawatan. Dan apa yang terjadi dalam Israel adalah rakyat Israel dan askar-askar Israel, separuh daripadanya
tidak mahu lagi berperang. Nampak impak. Kerana perang ini adalah perang syaitan Yahoo yang tidak mahu masuk penjara dan dia mahu teruskan perang untuk menyelamatkan diri dia sendiri. Jadi tak salahlah apa pilihan rakyat Israel dan Donald Trump nampak. Jadi insya-Allah lah beberapa hari ini Hamas akan duduk berbincang dengan Trump dan kita akan lihat apa perkembangan, apa perjanjian baru yang akan mereka meterai untuk berhentikan perang di Gaza ini. InsyaAllah kita doakan je lah yang terbaik. Ketika pejuang-pejuang menyerang Ashdod dan Ashkelon tempoh hari menggunakan misail yang lebih advance, dan semalam Serayal Quds mengebom sebuah kereta tank. Ini bermakna mereka masih lagi berbisa. Lagi satu teman-teman, memang terbuka mata dunia. Perang Ukraine dan perang di Gaza ni jauh beza. Di mana perang Ukraine anda tidak akan nampak gambar-gambar anak, kanak-kanak dan wanita dibunuh begitu saja, dibom begitu saja. Kerana apa? Kerana taktik. Rusia apabila ingin menyerang di sesuatu tempat, dia akan mengumumkan. Sama ada kalau anda memilih Ukraine, anda boleh menghala ke belakang, berundur. Kerana kami nak mengebom bandar anda. Tapi di Gaza tidak. Mereka mengebom sesuka hati dan tempatnya kecil. Sebab itulah perbezaan di dunia nampak. Sebab tu pressure yang Trump dapat begitu tinggi tekanan dia. Jadi kita doakanlah yang terbaik untuk pejuang-pejuang berbincang dengan Steve Woodcock beberapa hari ini. Assalamualaikum. Selamat hari Jumaat yang indah ini. Kita doakanlah yang terbaik. Hurrah everybody.